Sesungguhnya majlis ini merupakan satu acara yang amat penting dalam kalender pentadbiran MPAJ kerana ia menjadi medan untuk kita memberi pengiktirafan kepada warga kerja yang telah menunjukkan prestasi kerja yang cemerlang, komitmen tinggi serta dedikasi yang luar biasa dalam melaksanakan amanah sepanjang tahun yang lalu. Saya ambil kesempatan ini merakamkan setinggi penghargaan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan majlis pada malam ini, dan alhamdulillah kita dapat menghargai dan juga dapat bersama dalam program pada malam ini. Untuk makluman yang berhormat, yang bagi Datuk, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, majlis APC MPAJ pada kali ini akan melibatkan penyampaian kepada 72 orang, terdiri daripada 44 lelaki dan 28 perempuan, melibatkan 5 orang kaki tangan pengurusan dan 67 kaki tangan pelaksana. Itu kita menetapkan untuk seramai 8% daripada keseluruhan jumlah kaki tangan yang sedang bertugas dengan Majlis Harapan Jaya. Kita juga akan menyampaikan anugerah hasukan kepada seorang penerima. Begitu juga penghargaan pesara yang pada kali ini agak ramai, seramai 21 orang. Seusia dengan usia MPJ setelah 34 tahun, untuk makluman yang berhormat, bermula daripada tahun lalu dan dijangkakan beberapa tahun ke depan ni akan ramai. Kaki tangan akan mula bersara dan alhamdulillah mereka ini telah pun memberikan komitmen yang terbaik bersama dalam perjalanan kemajuan MPJ, dan kita amat menghargai dan kita ucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang sampai kepada peringkat bersara dalam perkhidmatan di MPJ. Dan alhamdulillah hari ini juga akan disampaikan anugerah khas inovasi kepada 6 kumpulan yang sepanjang tahun 2025 telah menunjukkan komitmen tinggi dan telah pun mewarnai kejayaan-kejayaan hebat untuk Majlis Harapan Jaya untuk tempoh setahun yang lepas.